Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada Nana sebab pernah jadi mentor saya, beri tunjuk ajar pada saya masa mula saya sampai di sini. Dan selama saya di sini, saya dapati Nana ni seorang yang kelakar, seorang yang peramah. Dan selama kita bekerja satu shift ni, banyak kita bergaduh. Jadi saya nak ambil kesempatan ni nak minta maaf lah banyak-banyak dengan Nana kalau ada tersilap kata. Dan terima kasih lah mana-mana yang Nana dah pernah belanja saya makan. Jadi akhir sekali saya harap lepas Nana bersara, Nana enjoy lah pusaran Nana. Boleh main dengan cucu, boleh mendalami agama, boleh buat amal ibadat banyak-banyak. Okay, good luck Nana. Bye. Hai Nana. Wawa nak ucapkan terima kasih kepada Nana sebab dia mengajar Wawa selama Wawa training and Nana rated. And walaupun first day Nana panggil Wawa waka-waka, tapi tak apa, itu one of the sweetest day juga. Terima kasih sebab Nana banyak ajar Wawa and tukang Wawa balik KL. Walaupun sekejap je kenal dengan Nana, tapi rasa macam dekat sangat dengan Nana. And I pun rasa macam kehilangan juga nanti. By the way, selamat berpencen, jaga cucu, and semoga panjang umur, murah rezeki. Nanti ada masa terjumpa lagi kat KL. Tak lagi ku dengari. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Encik Nasiruddin dan selamat menyambut bulan Ramadan. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Encik Nasir selama dia menjawat jawatan penolong pengurus DCA. Dan itu sekian, terima kasih. Selamat pincin awal. Selamat, terima kasih Dadah. Selamat pincin. Hai Nana. Sebenarnya saya tak tahu apa nak cakap kat Nana. Sedih pun ada. Sebab Nana nak bersara dah, nak tinggal kita orang sini kat sini. Saya nak ucapkan selamat bersara, selamat jaga cucu. Jaga cucu baik-baik. Ingat kami semua kat sini. Kalau ada masa, datanglah melawat kami kat sini. Itu je lah. Bye-bye. Assalamualaikum buat Nadine. Selamat bersara. Semoga seandainya ada kesedapan dan ni daripada saya pribadi, minta ampun dan maaf. Assalamualaikum. Nana selamat berpencen. Assalamualaikum Nana. Kesempatan ni saya nak ucap kat Nana selamat berpuasa, selamat Hari Raya in advance, dan selamat bersara lah untuk Nana. Saya satu shift dengan Nana selama 9 bulan sebelum Nana pencen. Kalau orang yang paling banyak buat silap mungkin saya lah kot, sebab kita shift lama. So saya minta maaf segala kata-kata yang tak sengaja, yang disengajakan, kata-kata kat belakang, kata-kata kat depan, gaduh-gaduh. Saya ingat Nana macam ayah saya sendiri. Semoga Nana maju jaya masa depan. Last pesanan, semayang 5 waktu yang tinggi Nana. Peace yo. Nana, first time saya jumpa Nana dekat Hotel City View. Masa tu ada satu convention. Saya ingatkan Nana ni wakil delegasi daripada mana-mana negara. Sekali dia pun beritahu Nana, saya punya timbalan baru gantikan Cik Mustafa. Lama saya minta maaf banyak-banyak. Itulah rahsia saya nak beritahu Nana selama ni. Kalau kita kerja ni, kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Minta maaf dah, saya lupa Nana beli pizza, Domino's pizza. Minta maaf dah. Tapi minta halal tu Nana. Untuk berehat ni, Nana berehat panjang. Saya harap Nana jaga mami elok-elok, jaga diri elok, okey?
Halo. Assalamualaikum. Halo, Nana. Oh, nak pencen. Saya ucapkan selamat bersara. Gunakan duit dengan cermat. Nanti nak kahwin lain, jangan lupa jemput. Selama bertugas dengan Nana ni, minta maaf lah, ada salah silap semua cukup. Dan akhir kata, selamat Hari Raya. Maaf saya dah berhenti. Sekian. Assalamualaikum. Hai Nana. Nana, sepanjang kita saya bekerjasama dengan Nana dan apa yang saya minta dengan Nana, saya sangat-sangat dan alhamdulillah dapat pegawai yang macam Nana, bos yang macam Nana. Dan apa pun Nana, jangan lupa belanja makan Nana. Saya dengan Siti special. Love you. Assalamualaikum Cik Nasir. Saya nak ucapkan selamat bersara dan dua pesanan daripada saya. Yang pertama, kalau bercakap tu jangan diulang-ulang, takut cucu pening kepala. Yang kedua, kalau dah dapat motor baru, jangan duk berempit, nanti orang cakap buang pilihan. Sekian, terima kasih. Selamat bersara dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Saya ucapkan nama berpencin. Saya tak pernah dengan Nana dalam satu shift. Jarang-jarang lah. Tapi saya doakan Nana semoga hidup bahagia dengan Mami. Dan semoga Nana seronok dengan cucu baru. Nanti kandak orang Melayu sampai. Cantik Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Nana dan selamat berpencin. Saya ucapkan nak ucapkan terima kasih banyak-banyak ke Nana sepanjang 4 tahun ke 5 tahun saya duduk sini, banyak bagi ilmu. Itu sajalah, terima kasih dan minta maaf jika ada salah silap sepanjang saya berada di sini dengan Nana. Harap Nana berpencin dengan gembira untuk retirement day Nana. Itu sajalah. Ada masa saya boleh pergi rumah Nana dekat KL. Itu saja. Selamat berpencin. Bye-bye. Hai Nana. Selamat Hari Raya. Selamat bulan puasa. Okey, di sini Siti nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sepanjang Siti bekerja di bawah Nana, sepanjang Siti kenal Nana. Nana banyak tolong Siti, banyak bagi nasihat kat Siti, banyak belanja makan kat Siti. Dan Siti doakan Nana sentiasa sihat, bahagia di samping keluarga dan bahagia di samping cucu tersayang Nana. Bye Nana, I love you so much. Assalamualaikum Nana. Apa khabar? Lagi nak pencin kan? Saya Amin yang mengucapkan selamat pencin lah kepada Cik Nana kita. Nak pencin tu kira ni pencin elok lah, jangan api merata pula. So kat sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan apa ni yang kata minta maaf banyak-banyak lah kalau ada salah dan silap selama 5 tahun saya bekerja kat sini. So diharap apa ni selepas pencen ni Nana akan kata banyak stress, banyak rehat sebab itu duduk masuk kita apa semua, duduk diri apa ni masa untuk berehat. Okay.
Selamat berpencen. Assalamualaikum. And I wish Encik Nasaruddin all the best in his retirement and happy retirement. He has been working here I think more than 37 years, a very long time with DCA, and a very experienced guy, and nice working with him, and I have no problem with him, and we are still friends. And he has retired and live this year, he still can come and see us. We have no problem. And I heard recently he got a grandson, and I wish him very happy retirement and happy grandfathers having a grandson at this moment of his life when he's retiring. So he will be enjoying with his grandson. Thank you very much. Every summer song, every winter evening, every spring to come, every autumn leaving. You don't need a reason, let it all go on and on. Assalamualaikum. Nana, apa khabar, sihat ke? Kami Encik ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Nana sebab banyak yang Nana tunjuk ajak kat kami. Banyak yang Nana bagi masa kami dari segi kerja, aktiviti dalam dan luar. Banyak juga masa-masa gembira dengan Nana. Lagi satu saya nak ucapkan tahniah atas Nana dapat cucu. Semoga menjadi datuk yang berjaya lah. Lagi satu saya nak wish nanti lepas Nana bersara jangan lupa kami kat sini lah, rajin-rajinlah datang ke Penang melawat kami. Kalau jumpa kat luar apa ke Nana tebak lah. Kalau main Penang Nana call tapi pernah nasi kandar. Lepas tu semoga lepas Nana bersara Nana isilah masa lapang Nana dengan aktiviti yang berfaedah lah. Semoga Nana berjaya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berusaha Encik Nasaruddin atau lebih dikenali sebagai Nana Penang, saya ingin mengucapkan selamat bersara dan selamat berbahagia bersama keluarga di Kuala Lumpur dengan masa-masa lapang yang ada selepas bersara nanti. Sejauh pengenalan saya dengan Cik Nasaruddin, atau saya dah anggap macam abang ataupun panggil pun Nana. Kalau Penang ni Nana tu macam abang lah. Kalau mamu tu macam bapak saya, jadi macam abang lah Nana ni. Sejauh pengenalan saya dengan dia amat baik sekali hubungan kami. Saya respect ataupun saya hormat kepada beliau seperti abang, orang yang lebih tua, dan kerja beliau bagus. Kalau di Menara Kawalan tu boleh dikatakan orang yang boleh dirujuk untuk apa-apa. So itulah ucapan saya. Selamat berbahagia dan jangan lupa kalau ada kesesat di Penang nanti, datanglah jumpa lagi. Yes. Ini saya ingin mohon maaf sekiranya saya buat kesilapan sepanjang saya kenal Nana, dan ingin ucapkan selamat maju jaya, selamat pencen, and all the best